Selamat pagi. Hari ni 24 bulan 5 22025. Kami bertiga tanpa ditemani si kakak sebab hari ni si kakak bekerja. Harap hati dia tak pecah lah. Kami bertiga meneruskan pemburuan di Rakit Akau. InsyaAllah. Kalau tengok pada jadual ikan, ada 4 ekor ikan hari ni. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah. Seorang 2. Kita dah sampai ke Rakit Akau. Assalamualaikum. 3 orang. Kabana ada? Kawana? Tadi pilih 2 ada? Okey. Kabana 1. 3 dewasa? Ya, 3 dewasa. Acimu berapa? Ha? Acimu berapa? Ada diskaun ke? Ada. Umur berapa? Atau umur lu? 50 lebih. 50 lebih. Dah jejak 55 belum? Seorang 55. Ya. Kalau ada nak beli barang kat sini boleh beli. Apa? Ada bunga kat? Tak, Tak ada. entah, tak tahu ada tidak. Kau nampak tak kat cendana? Tak pernah, tak apa. Ada je harga. Ni dapat diskaun RM8. Ha? RM8 3 posen. Apa? RM8 3 posen. Asyik berkonten dia kata. Oh. Saja suka-suka. Apa tadi? RM8? RM8 3 posen. Itulah cik. RM8.30. Tak plastik? Okey, masih. Hari cuaca agak panas. Kita setting dulu. Assalamualaikum. Dah ada sih? Belum ni. Baru sampai ke apa? Baru juga Itu sama?
Oh. Assalamualaikum. Belum hari asing ke? Belum. Belum lagi. Dari mana? Dari Kulai. Ui, sama lah. Kelapa sawit. Oh, saya dekat Saintek. Oh, Saintek. Saintek. Saintek jalan pergi tol. Tak pernah sampai Rakit Abang Leman. Belum lagi. Oh, belum. Baliman kat mana? Sini juga. Abang Leman, kita kan daripada highway tadi, kita belok kanan betul sini. Ah, kanan. Oh, di belah Belok kiri. Rakit Anak Sedeli. Oh, nama dia. Oh. Biasa yang sebelum ni dekat tu Rakit Pak Usop tu. Oh. Rakit Anak Sedeli tu pun okey juga, tapi orang sekarang makin ramai kan sana. Oh. Dah pernah pergi? Dah. Itu dia kira macam mana tu? Dia kira kalau satu rakit berapa tu? Satu rakit tu saya tak pasti, nak kena tanya balik. Dia berapa orang boleh isi? J. Abang Leman tu satu rakit berapa je harga? Ha? Abang Leman? Ha. Satu rakit berapa harga? 15 saja. Tak, kalau satu rakit. kira satu rakit lah. 2,5. 24 jam. Oh, okey juga. Mancing. Ngacau kan. Kan. Karaoke. Sini pun ada karaoke. Oh, sini ramai orang. Sampai sana ni. Oh. Nak rasa nasi lemak. Hari ni Cik Ida belanja tau, sarapan pagi di Taja. Okay, ada roti canai, nasi lemak. Ni apa ni? Gagal lah nasi lemak ni. Ada gelata.
hasil kali ni.